Cyberclaw RGB ni korang boleh letak secara menegak, secara baring dan juga korang boleh letak bawah guys. So korang boleh tengok ini aku dah tunjukkan cara pemasangan dia. So airflow tu mestilah menghadap ke atas lah. Jadi bahagian rangka ni akan menghadap ke atas. Kemudian ambil kaki ni, kaki ni ada logo tu. Logo tu menghadap ke atas. Jadi cara pemasangan dia adalah bahagian bawah macam gini korang pasang. So terbalikkan dia, pasang macam gini. Dan dia ada lekuk untuk skru tu masuk cantik je. Ini skru dia, just masukkan terus guys. Bila dah masuk, korang skrukan je lah. Buat untuk keempat-empat kaki. Repeat je proses ni. Kemudian jadilah sebuah tapak yang boleh di-adjust kakinya. So tapak ni boleh adjust ikut korang punya size router ataupun modem ke, tak kisah korang letak apa atas ni. And korang boleh tengok ini kabel kita dah siapkan. Kalau korang beli full set dapat kabel dan juga lampu lah, charger tu. Kalau tak, korang boleh dapat bahagian plastik saja pun boleh juga. So bila kita on, cahaya dia jadi macam gini guys, terang dan RGB. And korang boleh adjust sikit lah. Contoh ni kan, kalau aku adjust kaki dia macam gini, maybe korang punya router tu jenis nak pasang menegak berdiri, and korang boleh set up macam gini dan letakkan berdiri macam gini. So dia boleh ikutlah korang punya setup macam mana. Kalau baring macam ni, korang boleh adjust gini pun boleh juga. Antena tu kalau kacau pun boleh adjust juga. So tak ada masalah untuk pelbagai jenis router ataupun modem ataupun Android TV. Ikutlah korang punya aksesoris nak letak kat mana. Jadi itu saja guys. Terima kasih kerana menonton.